Okay, ada customer saya ni, dia mampu nak beli Alphard SC yang pilot seat, tapi dia suruh saya cari juga, tak tahu. Saya nak juga Alphard 8 seater untuk kali hitam. Macam tu dia punya cara. So kalau korang tu seorang ketua keluarga, bapa, so kalau ada anak ramai kan, kalau pilot seat dia seat single seat, pilot seat dia satu seat seorang. So nanti berebut. Lepas tu adalah mak mentor nak ikut lah jalan-jalan. Jiran pun nak ikut balik kampung. So korang apa rasa? Korang rasa penin. Ini memang pilot seat tu kursi macam raja, tapi dia tak nak pening kepala. Dia kali dia ambil seat macam 8 seater. Ni bukan full fabric tau, ni full leather. Yang dah pasang kat Jepun dah. Siapa yang bapak-bapak tu, yang ibu-ibu yang ada anak ramai, setiap tahun buat anak tu, saya rasa ini sesuai lah. Sebab korang duduk situ, korang punya wife korang duduk sini, bawa mentor duduk situ, mak mentor, pak mentor, anak boleh duduk sini kan. Belakang pun boleh duduk 3 orang. So belakang boleh duduk ramai lah. Anak kecil boleh duduk 4 orang. Puas hati. So korang tak payah pening-pening nak ambil Alphard AC, bulanan pun tinggi. So yang ni pun dah okey. Saya rasa ini orang kata peace of mind. So kereta ni bukan sekadar kereta lah, tapi dia kata tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Nak cari kereta yang besar, hati besar, tanggungjawab pun besar kan. Ini baru-baru betul ketua keluarga yang bertanggungjawab lah. Tapi yang ini pasal mileage saya yang tolong pilihkan. Mileage 31,000. Seperti yang dijanjikan, siap ada radio lagi. Saya tukar ini bukan original Jepun lah. Ini yang tu, dia Navin. Saya nak tengok 360 camera dia terang tak terang. Boleh tengok hantu ke. So sangat terang lah. Tu nampak terang. Jelas. Ini gift ikhlas daripada saya lah. Lepas tu dia ada TV tengah lagi. TV tengah tu. So anak ramai macam wayang lah. Tengok duduk kat sini, tengok dendian tak bising, tak gaduh kan. Tengok belakang, tengok. Aircon tak pala, aircon atas pala. Tu. Sejuk tak? So korang geng mana ni? Geng 7 seater ke geng 8 seater? Ke geng 10 seater? Cuba komen kat bawah.